alasan macam ni lah yang membuatkan negara kita boleh adanya kilang arak, tempat perjudian, cukai-cukai diambil daripada orang-orang miskin. Mana boleh cukai diambil? Nabi bagi tahu dah kan, siapa yang mengutik cukai tempat dia dekat dalam neraka. Korang rasa pemimpin-pemimpin kita ni, mufti-mufti kita tak kena ke? Mereka tak bersuara, mereka dengan sistem Yahudi yang kita duduk ni, demokrasi ni, sistem sekular ni. Macam mana? Jadi aku nak ajak kita berfikirlah, kan? Sebab tu ni aku tak nak aku tak nak cut ini secara natural lah, supaya kita faham, kita sedar, supaya kita berfikir tentang agama kita, tentang iman kita yang makin keluar masuk ni. Kan? Kita bersokongkol ni dengan dalam satu sistem yang dahsyat, yang membuatkan kita kehidupan akhirat kita tak selamat ni. Jadi apa pendapat korang? Cuba korang komen dekat bawah dan sharekan video ni supaya ramai orang Islam boleh berfikir dengan waras. Sebab hari ini kita tak berfikir dengan waras. Kita tengok keadaan kita, macam mana anak-anak perempuan kita, macam mana Dajjal berjaya keluarkan para wanita kita atas alasan pendidikan, pekerjaan. Sebab tu Nabi suruh kita ikat para wanita kita. Tapi Dajjal berjaya. Dia bawa segonong roti, dia beri pendidikan, dia beri kita wanita kita ni pekerjaan. Dan sehingga hari ni kita tengok sistem ni dia membela, dia mengangkat wanita ni sama taraf dengan lelaki. Sedangkan dalam hukum-hukum Allah, wanita ni tak boleh sama taraf dengan lelaki. Tapi hari ni mereka mengatakan wanita dan lelaki mampu bersaing. Allahu Akbar. Cubalah korang fikir-fikirkan, korang boleh komen dekat bawah. Dan ini bukan sebab politik. Aku ni bukan politik tau. Politik ni yang memecah belahkan orang Islam, yang merosakkan agama. Korang tengoklah parti apa sekalipun, parti biru ke, parti merah ke, parti hijau ke, apa semua mereka ni, mereka bukan nak bela agama pun, mereka ada kepentingan peribadi. Jadi sebab tu aku tak sokong semua politik ni. Bagi aku mereka ni adalah baru kepada British. Dan kalau korang tengok pun berpecah-pecah. Dalam PAS pun berpecah belah. Dalam UMNO pun berpecah belah. Dalam perikatan ke, apa ke, DAP ke, ini semua adalah acun-acun dibawa oleh Yahud wan Nasara. InsyaAllah korang komen lah apa pendapat korang. Dan terima kasih sebab sanggup mendengar sampai akhir video ini. Semoga anda semua dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Sama-samalah kita berdoa, sama-samalah kita muhasabah diri, kita tengok balik kehidupan kita hari ini betul ke tak betul? Macam mana? Cuba komen. Assalamualaikum. Apa yang paling penting, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.